Jalan Baling Gerik, yang menjadi sebahagian daripada laluan menuju ke Lebuh Raya Timur Barat, merupakan antara jalan mencabar di utara semenanjung Malaysia. Laluan ini melalui kawasan berbukit dan hutan tebal, menjadikannya memerlukan tahap tumpuan yang tinggi daripada setiap pemandu, terutamanya pada waktu malam. Antara cabaran utama ialah selekoh-selekoh tajam yang mengehadkan jarak penglihatan. Selain itu, terdapat banyak pendakian dan penurunan curam yang memberi tekanan besar kepada sistem brek, terutama bagi lori dan kenderaan berat. Kesilapan kecil di laluan ini boleh mengundang kemalangan yang serius. Cabaran di Jalan Baling Gerik bukan hanya datang daripada bentuk muka bumi, malah turut dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. Sebahagian besar laluan ini tidak mempunyai lampu jalan, menyebabkan pemandu hanya bergantung kepada cahaya lampu kenderaan sendiri ketika melalui kawasan hutan yang gelap. Keadaan menjadi lebih sukar apabila kabus tebal muncul selepas hujan atau pada awal pagi. Dalam masa yang sama, terdapat juga beberapa bahagian jalan yang tidak rata, berlubang, atau mempunyai garisan jalan yang semakin pudar. Kehadiran lori dan trailer yang bergerak perlahan di laluan sempit turut meningkatkan risiko kemalangan apabila berlaku cubaan memotong secara berbahaya. Satu lagi cabaran besar di Jalan Baling Gerik ialah ancaman hidupan liar. Laluan ini merentasi kawasan hutan yang menjadi habitat pelbagai spesies, termasuk gajah liar yang kadangkala melintas jalan secara tiba-tiba. Oleh itu, pemandu perlu sentiasa berwaspada dan mengurangkan kelajuan apabila melalui kawasan yang mempunyai papan tanda amaran. Selain itu, perjalanan yang panjang, sunyi dan dipenuhi selekoh boleh menyebabkan keletihan serta kehilangan fokus. Keadaan ini meningkatkan risiko microslip, iaitu keadaan pemandu tertidur seketika tanpa disedari. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan tubuh berada dalam keadaan segar, berehat secukupnya, dan berhenti di lokasi yang selamat sekiranya mula berasa mengantuk. Keselamatan sentiasa perlu menjadi keutamaan apabila melalui laluan mencabar seperti Jalan Baling Gerik. Jalan Baling Gerik, yang merupakan sebahagian daripada laluan Persekutuan 4 atau Lebuh Raya Timur Barat, bukan sekadar laluan penghubung antara negeri, ia juga terkenal sebagai antara jalan paling indah di Malaysia. Sepanjang perjalanan, anda akan disajikan dengan panorama banjaran Titiwangsa yang menghijau, dikelilingi hutan hujan tropika yang telah wujud sejak berjuta-juta tahun dahulu. Selepas hujan, suasana menjadi lebih mempesonakan apabila kabus tebal menyelubungi puncak bukit dan lereng gunung. Pemandangan seperti ini memberikan pengalaman perjalanan yang sukar dilupakan, terutama bagi pencinta alam semula jadi. Salah satu tarikan utama Jalan Baling Gerik ialah laluannya yang berliku, dipenuhi pendakian dan selekoh yang mencabar. Bagi peminat pemanduan, laluan ini menawarkan pengalaman yang menyeronokkan, namun tetap memerlukan tumpuan dan disiplin yang tinggi. Selain itu, kawasan ini merupakan habitat semula jadi gajah Asia. Sepanjang perjalanan, anda akan melihat papan tanda amaran lintasan gajah yang mengingatkan pemandu supaya sentiasa berwaspada. Tidak jauh dari Gerik pula terdapat Latar Pinang, sebuah kawasan air terjun semula jadi yang menjadi lokasi persinggahan popular untuk berehat dan menikmati keindahan alam. Bagi mereka yang merancang melalui jalan ini, pastikan kenderaan berada dalam keadaan terbaik. Periksa minyak enjin, sistem brek, tayar, dan isi bahan api secukupnya kerana jarak antara stesen minyak di kawasan pergunungan agak jauh. Dengan persediaan yang rapi dan pemanduan yang berhemah, perjalanan melalui Jalan Baling Gerik pasti menjadi pengalaman yang selamat, indah dan sukar dilupakan. Selain terkenal dengan keindahan alam semula jadi, Jalan Baling Gerik juga menjadi destinasi kegemaran peminat permotoran dari seluruh negara. Setiap hujung minggu, laluan ini sering dilalui konvoi motosikal berkuasa besar serta kereta berprestasi tinggi yang ingin menikmati pengalaman pemanduan di jalan berbukit dan berselekoh. Warung makan dan stesen minyak di sekitar Baling dan Gerik pula sering menjadi lokasi persinggahan. Di situlah para peminat pemotoran berkumpul untuk berehat, berkongsi pengalaman perjalanan, bertukar pendapat mengenai kenderaan, dan merancang konvoi seterusnya. Jalan Baling Gerik turut dikenali sebagai pintu masuk dari sebelah barat menuju ke hutan hujan Royal Belum, antara hutan tropika tertua di dunia. Walaupun destinasi utama terletak lebih jauh ke arah Gerik dan Lebuh Raya Timur Barat, hampir semua pelancong yang ingin ke kawasan tersebut akan melalui laluan ini.
Inilah sebabnya Jalan Baling Gerik sentiasa menarik perhatian pencinta alam, juru gambar, pengembara dan pelancong dari dalam serta luar negara. Gabungan keindahan Banjaran Titiwangsa, nilai sejarah, kepelbagaian budaya dan kekayaan alam semula jadi menjadikan laluan ini bukan sekadar jalan penghubung, tetapi satu destinasi perjalanan yang penuh pengalaman dan kenangan.